Amat kena aku. Sorry tu, boleh kau ada aku. Ada saya, semua nak marah ni. Aiman, tak baik marah macam tu. Hafiz kan minta maaf. Tak ada gambar campur lagi dah. Dah lah. Man, muka merah je tu. Marah lagi kan? Aku geram Ini semua orang buat asyik marah. Man, apa pernah dengar sabda Rasulullah SAW? La taqdab. Maksudnya jangan marah. Tapi marah tu datang diri. Aku tak boleh kawal lah. Marah memang sifat semula jadi manusia. Tapi kalau hang kuat, hang boleh tahan je. Jangan bagi hang lampiaskan ke orang lain. Faham tak? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab riwayahul Bukhari. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa seorang sahabat telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah pesanan kepadaku. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu marah. Sahabat itu mengulangi pertanyaannya berkali-kali. Baginda tetap bersabda, janganlah kamu marah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Man, hang okey ke? Tak apa, aku okey lah. Aku minta maaf tau pasal tadi. Okay, tak apa. Maaf dah. Aiman dah senyum. Kalau Aiman senyum mesti satu kena senang. Betul tak kawan-kawan? Oi.